Hello guys, welcome to World Cup 2026. Let's say goodbye to Cristiano Ronaldo. Mimpinya untuk memenangi piala. Okay, walaupun dia dah menang lebih daripada berapa kali, lebih daripada 5 kali piala Ballon d'Or, ya, piala pemain bola sepak terbaik dunia, tapi piala dunia merupakan antara piala yang dia tak pernah kecapi kejayaan selama bermain dengan pasukan kebangsaan Portugal, ya. So Spain mengalahkan Portugal 1-0. Itu pun gol pada minit yang ke-90. Jadi kebanyakan knockout stage ni kemenangan berpihak kepada kumpulan ataupun tim yang masih lagi berstamina sampai ke minit ke-90. Okay, dengan 1-0 lah Spain mengalahkan Portugal 1-0. Dapat dilihat di muka Cristiano Ronaldo, okay, ataupun si CR7 ni, walaupun muka dia tak nampak macam menangis dan semua, tapi pasal sedih. Sebabnya ada, sebab itu ada guys. Tidak seperti Neymar dan air mata semua tu. Sebab Neymar cerita dia lain. Neymar bermain di stadium yang beliau debut. Beliau memulakan kerjaya World Cup-nya di stadium yang sama, MetLife Stadium, ya, MetLife Stadium, pada persahabatan bersama US. Okay, lepas itu kembali semula ke US, bermain untuk World Cup ini di padang yang sama. Itulah dia sebab di hati, sebab tak boleh membawa Brazil langsung terus ke peringkat seterusnya. Okay, pun begitu, Cristiano Ronaldo nama yang dah besar, dia dah the last piala dia menang dengan klub pada negara Arab Saudi tu, klub di Arab itu. Okay, jadi dia dah banyak menang piala sebab tu, tapi kempunan tidak boleh mengecapi piala dunia. Dan tahniah untuk Spain adalah betul-betul rumus, ya, untuk menjaringkan gol, the only goal 1-0 itu pada minit ke-90. Okay. Jadi itulah dia. Bagi saya, Neymar maupun Cristiano Ronaldo, mungkin piala dunia ini adalah piala dunia yang terakhir bagi mereka, tapi akan ada lagi pelapis yang lain lah. Tengoklah apa yang berlaku dengan Messi nantilah. Ya. Itu dia penjelasan pada hari ini. Jumpa lagi pada lain seterusnya guys. Jangan lupa untuk menyaksikan pendek-pendek ini dalam kita punya TikTok video ni. Semoga mereka akan sentiasa bersama kita pada hari ini guys, ya. So jangan lupa untuk menyaksikan berita-berita yang menarik untuk World Cup ini. Okay, dan harap semoga, ya, tim-tim yang mampu advance ke final adalah tim-tim yang kuat dan boleh berikan persaingan terbaik dalam edisi Piala Dunia 2026 ini guys. Stay tuned. Cristiano Ronaldo. Macam mana? Aina? Cristiano Ronaldo kan? Cristiano Ronaldo cuba. Cristiano Ronaldo. Macam dia buat sini. Nah, come on lah. Okay. Cuba Cristiano Ronaldo. Cuba buat sekali. Cuba. Mas terlampak lah sini. Okay, mulakan. Cristiano Ronaldo. Okay. Bye-bye.